Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tanda analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni ataupun semalam 2 hari Zul tak ada buat review tapi Zul ada updatekan dalam Discord new channel. So semalam kita tengok macam mana Bitcoin drop ke target, almost sampai ke first kita punya target iaitu area dalam kawasan 73,000 lebih. Dan nampak Ethereum pun drop dah sampai target. Nanti kita akan tengokkan macam mana pergerakan, adakah price akan drop lagi ataupun kita akan sedikit ada berlaku rebound seperti mana kita hit selepas kita drop major. So pertama masa ini adalah coin market cap. So total market cap currently kita tengok berkurangan, memang banyak berkurangan ni kalau tengokkan total market cap minggu lepas ataupun bukan minggu ni lah, dalam sebelum Jumaat itu kita tengok 2.3 dekat-dekat 3 trilion. Pagi ni berada di 2.6 trilion, so drop hampir 7%. Dan harga semasa untuk Bitcoin sendiri pun berada 78. Kalau ikutkan selalu kita tengok dalam awal minggu tu 88, 89. Pagi ni 78, hilang sebanyak 10,000 untuk semalam saja. So drop sebanyak 7%. Untuk Ethereum sendiri daripada 3,000 kali price berada di 2,400, drop 10%. Jom kita tengok dalam tempoh 24 hours mana yang drop banyak. 24 hours tak ada yang regain sangat. USDT yang duduk atas, yang lain semua bawah. Dan kalau tengokkan yang drop banyak, kalau ikutkan River 24%, Story IP 14%, 18%, Dash 15% dan seterusnya. Pertama masa let's go kita pergi chart dulu tengok apa yang berlaku. Dan kejatuhan untuk di Bitcoin ni tidaklah mengejutkan bagi Zul. Macam tu cakap akan mention sebelum ni, kita memang ada bear flag pun. Selepas ini adalah daily. Lepas kita buat all time high, kita buat yang ni drop. Ini dah, bila drop biasa ni dah official bearish lah bagi Zul, macam kan daripada uptrend berubah downtrend. Sama juga macam channel bawah ni, iaitu falling channel, iaitu reversal pattern daripada downtrend berubah di uptrend. So sama juga lah ni, macam tu mentionkan dulu. Ini adalah S pattern. So untuk siapa-siapa yang belum tahu lagi market untuk Bitcoin, sememangnya dalam bearish market dah pun. Dah kita breakout channel ni, iaitu rising channel. Kalau tadi reversal, ini pun sama reversal. Cumanya ni daripada uptrend berubah jadi downtrend. Kemudian kita terus monitor untuk bear flag kita yang ni. Monitor, so minor target adalah at least yang ini, point of breakout yang ni. So something price sampai dalam 79 ataupun 73 lah price minus. So price untuk di Bitcoin semalam drop selower berapa? Kalau ikutkan yang ni 75,000. Dan currently adalah daily. Kita tengok RSI kat mana. RSI dah pun berada di oversold. Stock RSI sendiri pun berada oversold. Dan price kat mana ni? So kalau ikutkan ni, price almost berada support. So apa yang dijangkakan untuk short term adalah sama ada kita akan ada rebound sikit macam ni. So kalau anda fikir untuk DCA ataupun short term, ini adalah kawasan yang sesuai lah untuk anda fikir untuk DCA. So ini kalau ikutkan dalam downtrend ni, ini adalah kali kedua untuk Bitcoin hit RSI dia hit oversold. So sama ada dia ada rezeki naik ke, itu peluang. Tapi inilah peluang yang untuk kalau siapa-siapa fikir untuk DCA, now adalah good time lah. Cumanya kalau nak tengok lebih selamat bila nak masuk tu, anda mungkin boleh tunggu untuk daily golden cross. Contoh ini purple cross kuning kan kat mana. So something ni dia ada juga candle hijau. So ini kita akan tengokkan kemungkinan yang kita tengok adalah lebih tambah sikit data untuk sharp kita entry kita. Mungkin ada red candle, kemudian ada green candle, dan green candle, body green candle tu close above red candle, something macam mana tu, tunjuk contoh terus cantik macam ni. Okay, ni red candle, ini pun red candle, dan green candle sebenarnya tu close, yang ni paling low. Ingat, ini adalah candle red yang paling low dan body di atas ni, dan nampak green ni ataupun dua green ni dia close above red candle ni. So itu bermakna kita akan nampak sikit kenaikan, dan daripada kawasan ni naiklah apa yang tinggi kawasan ni. Tak banyak tapi dia ada juga kenaikan untuk short term. Rezeki lah kalau dia naik banyak, tapi berdasarkan ni akan ada berlaku sikit kenaikan. So untuk short term kita akan ada sikit kenaikan. Kalau ikutkan next kita punya resistance something area dalam 81. So sama ada price untuk Bitcoin, jangkakan price Bitcoin kemungkinan akan buat another sideways dalam kawasan ni. Dan kalau kita pakaikan consider ini pun boleh consider pakai bear flag lah channel ni. So targetnya expected kalau consider akan sama dengan 50. Kenapa? Kita ambil daripada last high ini dengan last low ni possible dalam 73. Point of breakout, cara tu ambil measurement, tu nampak tak? Dia continuously untuk price drop. So untuk short term, untuk di Bitcoin ni, apa yang tu jangkakan adalah Bitcoin akan another sideways lah, another short sideways.
area dalam kawasan ni untuk buat another bear flag sebelum kita continue untuk target Bitcoin kita dalam usaha 50. Kenapa 50? Okay, yang ni tu delete sebab consider lah, kita consider sebagai dah achieve, kita sebagai dah achieve punya target $7 tu. Now kena untuk short term kemungkinan price akan sedikit sideways hantam macam ni dan baru akan ada another drop. Tengok ataupun price regain balik something macam ni pun boleh, dia akan sama ada channel ni akan berubah something macam ni dan targetnya still lagi sama rasa ni, sama, nampak tak? Sama saja. So untuk kenaikan bounce daripada RSI daily oversold ni, price Bitcoin boleh pump balik ataupun regain se-higher mana-mana dalam kawasan channel ni, tapi dia still lagi tak kata breakout dia punya bearish pattern. So anda faham kan macam ni tu? Walaupun dia naik atas ni sampai 105 pun boleh naik. So ada bounce. Sebab tu dia akan, kalau ikutkan di Bitcoin, now adalah good time untuk anda DCA lah, sama ada peluang dapat short term profit sikit dan ada exit nanti. Kalau terus naik lah. Tapi kalau berdasarkan ni ialah bearish, expected bawah lagi. So itu adalah untuk Bitcoin. So good position tu insyaAllah mungkin Zul akan sendiri pun akan masuk sikit position untuk di Bitcoin untuk short term game lah. Dia akan masuk di Luna saja. So nanti kalau dia masuk, dia nak masuk aja lah, mungkin dia akan masuk dalam 500 something macam tu aja. So itu adalah untuk di Bitcoin. Kemudian kita tengok untuk Ethereum. Ethereum pun sama, berlaku drop, first dapat target kita itu 2400. Datang mana ni? Mana 2400 ni adalah daripada bear flag ni, yang mana point of breakout daripada last high yang ini. Ini adalah at least minor lah. Ni ambil ni. Ini pun boleh. Point of breakout ni adalah something macam ni. So, kalau ikutkan lah, kita 24 dan ada lagi target dalam 2000. So price boleh drop sikit slower tu. Tak ada masalah pun untuk di Ethereum drop tu. Tapi macam juga kan, RSI di daily juga sedang berada di oversold. Last kita berada oversold adalah yang ni lah. Yang ni betul-betul yang touch below 30. Bersama dekat bottom ni. Tengok banyak price ada berlaku kena. So sama juga ni. Analysis dia lebih kurang sama macam, ataupun pergerakan dia sama macam Bitcoin. So Ethereum ni kemungkinan akan buat another sideway dalam kawasan ni. Berapa lama pula tak pasti, tapi sooner or later breakout dia akan trigger yang ini pula. So sebenarnya 1.1 ni apa? Okay, kita akan check lah. Kita akan double check. Contoh yang ni, price yang ni, point of breakout something kawasan ni sampai dalam garisan putih, ngam-ngam sampai garisan putih. Nak tengok untuk di Ethereum kita ada satu garisan putih ni. So meaning Ethereum adalah target bottomnya bagi Zul dalam tahun ni. Sekarang ni adalah mana-mana dalam garisan putih ni adalah consider bagi Zul adalah bottom lah, great buy untuk long term. Dan kalau anda nak tengok lagi sharp kat mana betul-betul yang kata Zul, kalau daily nak oversold, kat mana betul-betul kalau nak campak betul, ada duit banyak nak campak tu, kata nak letak position. So anda boleh tengok kat weekly. So tunggu saja weekly touch oversold. Contoh last bottom tu ni, masa Ethereum berada di 900, dia touch lah, zoom in jap. Yang nampak sini ada dua kan, tapi inilah antara dua ni. So dia akan bulatkan ni. Yang ini, dan kita akan tengok kat nampak clear kan, clear dia RSI dia, stock dia, RSI dia berada below 30. Garisan-garisan putih ni adalah below 30. So tengok kat mana. So yang ni, ini ada dua RSI oversold ni. Ini adalah masa bottom tahun 2018 sebelum kita dapat pump 2001 tu. Ini pula adalah bottom tahun 2022 sebelum kita pump dapat all time 2025. So next jangkaan sama jugalah macam yang price drop saja, RSI di weekly ni saja anda tengok saja touch below 30, itu adalah consider good position buy untuk long term, untuk anda letakkan position untuk long term lah, meaning untuk another 4 years cycle ataupun untuk kalau anda letak tahun ni, keuntungan kita boleh dapat dalam 26 hujung tahun ni lah, ataupun awal tahun 2027 dah start nampak start profit lah. Kemudian tengok bergantung pada rezeki lah. Kalau chart tu naik hyper, insyaAllah kita akan dapat profit yang lebih banyak. So itu untuk Ethereum. So be patient bagi tu juga kan, dan kali kumpul modal dulu. Kalau anda tak sabar, anda boleh masuk dengan daily. Daily tu DCA, jangan DCA banyak. Contoh anda start dengan 10%. Okay, first oversold kita dapat dah 10%. Second oversold 10%, ataupun anda nak increase pada 20%, kemudian anda masuk lagi 30%, sampai anda dapat RSI daily oversold, mungkin anda all in 100%. Itu adalah kita punya strategi yang boleh disarankan lah.
Dan itu sih apa yang Anju akan cuba buat lah. So itu untuk Ethereum. So next segmen kita akan kita akan tengok di gold. Gold juga berlaku drop 4,800, tapi gold hari ini adalah weekly. So chart di weekly amat bearish. Chart weekly amat bearish, rejection daripada kawasan ni, red candle. So, kalau tengokkan di daily, tengok kita huge drop ni daripada harga 5,300 per ounce sampai betul-betul dia hit dia punya bearish gap kat sini. Dan RSI, kalau ikutkan RSI ini dah close, sebab tu tak bergerak ni, stop RSI ni. So jangkakan untuk hari Isnin nanti buka nanti, kemudian kita akan ada gap juga kawasan ni, yang mana price gold terus berada dalam kawasan ni. Something macam tu lah. Dan untuk gold ni macam kan, gold time kalau nak reinvest balik, ini adalah masa, sebab kita dah dapat ni adalah rising channel. So kita takut apa yang berlaku seperti pada tahun 2011 dan 1980. Yang mana 1880 gold naik macam mana, seperti mana kita tengok tahun ni. Kemudian dia sideways selama 20 tahun sebelum dia breakout balik all time high masa 1080. Kemudian kita ada juga 2011 kita sideways selama 10 tahun pula sebelum kita breakout tahun 2024 itu. Dan sampailah all time high baru yang kita dapat ni, sampai 6,000 lebih, hampir 6,000. Dan persoalannya berapa lama juga kalau dia start drop ni, berapa lama pula dia nak, berapa tahun pula gold standard. Tapi kalau ikutkan ni sama ada dia sideways dan berlaku lagi kenaikan, kita boleh contoh macam ni, all time high kemudian dia naik. So sama ada kita berada dalam mana-mana dalam kawasan ni pun boleh jadi juga something macam ni. So apa yang boleh saya katakan untuk gold ni, tu akan ambil opportunity. Tunggu dia punya correction. So correction yang expected untuk daily adalah at least daily kalau dapat oversold. Tapi kalau ikutkan dalam trend ni, buran ni, setiap kali RSI daily berada above 50 dan stock rasanya berada oversold. So untuk minimum untuk reinvest balik ataupun tambah dana untuk unit trust di gold tu adalah dengan stock RSI ni. Stock RSI ni berada oversold je, tu akan beli lagi lah unit unit dia untuk unit trust di gold. So itu adalah skills untuk di Bitcoin, gold, silver. Kalau boleh tengok kan sama juga, silver jatuh daripada 116 sampai 74, lagi heavy. Sama juga RSI dia, macam di di gold juga. So kalau yang ni kita boleh upgrade something macam ni, dah almost nak drop below yang ni dah lah. So sama juga untuk gold dan silver berlaku huge penjualan. So untuk Isnin nanti macam mana, sama recovery. Tapi kalau ikutkan red candle ni, so dia akan take time sikit lah. Mungkin kita akan nampak dia buat balik macam ni, falling channel iaitu reversal pattern balik. Dan RSI tu kemungkinan kita tengok sama ada dia akan touch balik 30 ataupun touch balik something macam ni. So kalau kita dapat contoh, tengok kita sideways lama kan, bila kita sideways lama tu RSI daily tu akan berada oversold. So itu tandanya masa tu tanda untuk anda accumulate lah, tanda untuk anda collect gold sebanyak boleh dan tunggu untuk next pump. Tapi macam cakap lah, 1980 dia top, kemudian dropnya selama 2 tahun sideways, yang mana 2011 baru kita buat all time high baru. Sekarang sama juga 2011 kita break sampai dah sekarang 2005 baru buat all time high baru. Tapi selama 10 tahun tu at least nak break balik 2019 pun take time. Ni lah macam lucu jadi. Ini adalah 2011. At least nak break out balik ke sini adalah November. Kita tengok November 20, Jun 2025. Tahun ni. Sama berapa tahun tu? 2011 sampai 2025. Kira berapa? 25 tolak 11. Ini dalam 14 tahun sebelum breakout. Yang ni 1980. Kita orang kata nak kata breakout pun tak breakout. Buat all time high baru sama je daripada 2011 ni. Berapa tu? 20 tahun lah. Something 21 tahun. So ini yang berlaku kat sini sama juga. Persoalannya sama ada kena naik lagi. Tapi macam kan tu tak belilah emas kali ni ataupun silver sama je. Oh sorry, ini silver bukan gold. Silver bukan gold. Sebab tu nak kenapa heran harga sama. So tapi inilah sama saja. Gold dan silver tahun yang berlaku sama. Bila naik, huge drop. Sama juga ni.
Soalannya berapa tahun pula dia nak kata sideways. Lepas tu dia cakapkan ini adalah kawasan jual, ini adalah kawasan jual, ini adalah kawasan jual, bukan kawasan beli. Bila kawasan beli, ini adalah kawasan membeli, ini kawasan membeli. So net kawasan membeli something area ni, aku tak tahu berapa, tapi bila dia drop nanti sideways, dan sideways tu kita akan tengok start RSI daily buat oversold. Masa tu lah accumulate buy, dan insyaAllah nanti akan ada naik. Sama juga nanti mungkin beberapa tahun, kalau kata 10 tahun, 10 tahun lah. 10 tahun ni kalau tiba dia naik balik, anda ingat dan kita masih ada kat dunia ni, so ada beli jual lah. Sama juga, nanti kita akan drop balik, harga yang jual ni kita beli lagi, tambah lagi. So itu saja. Untuk gold ni Zul rasa bukan untuk kekayaan. Zul ini, gold ni bagi Zul adalah lebih untuk secure kita punya money, ataupun secure value lah, value duit kertas kita tu. So kalau kita mahu kata inflation, gold ini adalah macam kita lebih kena simpan untuk macam apa, aku kata untuk dibagi pada waris-waris lah, lebih kata lebih macam untuk long term. Itu adalah bagi Zul. Kalau gold nak buat kaya, Zul rasa bukan. Kalau gold simpan untuk kaya, bukan. Gold bagi Zul adalah simpan untuk value ataupun keep value, selamatkan value duit tu. So itulah untuk Bitcoin, Gold, Silver. So nanti Zul pergi ruangan komen sikit. SNX, MAT, HBAR still okay ke? Lama di sini. Macam dia kan, kalau anda tunggu kita dalam bearish market, paling cepat pun hujung tahun ni kita akan tengok Bitcoin dan altcoin start recovery ataupun start untuk buat pergerakan bullish. Itu adalah paling awal ataupun paling awal lah. Kalau ikutkan masa tu dalam bearish, aku kata 4 year circle tahun 26, awal tahun 27, start tahun 2007 tu kita akan nampak lah start dah price dah tak drop dengan drastik dah, price sideways saja tu, meaning itu adalah tanda-tanda untuk naik lah. So expected untuk hujung tahun ni start invest, 2007 pun start invest, pertengahan 2007 ataupun awal tahun 2008 kita akan start nampak asset kita akan naik. So buat masa ni kalau anda beli nak tengok profit, bagi Zul bukanlah. Buat masa ni kalau anda beli adalah untuk beli itu adalah tengok asset, jangan fokus pada value. Fokus pada berapa banyak dah aset anda simpan. HBAR dah dapat 10,000 coin. Tambah lagi jadi 5,000 coin. So jangan tengok value. Anda tengok value memang ada stress lah. Tengok berapa banyak aset yang anda dapat tu. Fibonacci syarat step dia, time frame tak kisah berapa, bergantung kepada time frame dia, tak kisah berapa lama time frame pun. Ikut anda pakai tu untuk apa. Macam tu untuk long term tu akan tengok daily, weekly ke atas lah. 4 hour ni adalah sebagai untuk, yelah kalau tu tak tengok 4 hours, anda tengok tu punya review, baik tu buat sebulan sekali je review. Kalau tak tengok 4 hours, sebab tu tengok juga 4 hours untuk tengok anda punya. Ada juga lah modal nak cakap untuk tiap-tiap hari. Kalau ikutkan tengok tu punya cakap pasal Bitcoin ni nak drop ke kawasan apa, ke kawasan 70 ni dah lama dah, daripada dekat ni daripada bulan berapa lah, November awal tahun itu, November bulan 12 lagi tu dah cakap dah expected untuk price boleh drop ke 73. So hari ni lah berlaku. So kalau tu tak buat cakap tengok 4 hours tu, mungkin boring dah tengok tu video kan. Tu pun dah kadang tu tengok chat ni pun tu dah tengok boring. Sebab apa, tak ada apa nak ulas. Sebenarnya tu hari ni dah berlaku kawasan ni, bila dah berlaku, now kita akan tengok next target. Next target kita adalah expected macam dah drop. So untuk Fibonacci kalau nak tengok, anda boleh screenshot ni lah. So ini dia punya setting nombor ni, anda type lah macam mana nak ikut nombor apa. Ini yang Zul buat lah, Fibonacci ni. Dan apa maksud 0.5, 0.7? Ini dia percentage sebenarnya, 23%, 50%, 78%, 161%, 361%. Sama juga ni, 38%, 61%, 100%, 260%, 420%. Itu adalah persen sebenarnya. Percentage. Dia adalah lebih pada percentage dia bound. Contoh, itu adalah dia punya Fibonacci lah. Kalau tengok, anda boleh tengok detail dekat yang lebih terang. Aku nak terangkan tak sempat lah. Tapi itu dia punya setting. Kalau nak tengok dia punya setting Fibonacci, anda boleh tiru yang tu, screenshot dia tadi. Dan anda boleh remark lah dekat anda, ubah dekat anda punya default. Itu default je, ada sikit penambahan saja. So itu adalah Bitcoin. So yang lain tu rasa tak ada. So guys, dan last sebelum tengok kenapa harga ke market semua drop, tengok DXY tu, bukan tengok SP500. SP500 consider rate, cumanya rate dia tak adalah rate yang agresif lagi. Tapi sama juga untuk stok ni, dia tunggu peluang juga. Untuk circle ataupun ni, dia akan start tahun 26 ni, dia akan start build out dia punya stock portfolio lah. So yang ni.
contoh drop ni, contoh ni. So expectation lah ada drop juga. At least price drop ke dalam kawasan ni, dan bila drop kawasan tu, dia tunggu dalam daily ni berada oversold. Bila daily berada oversold, SP 500 sama ada nak invest ETF SP 500 macam Zul invest ETF SP 500 iaitu SPUS. Ini apa? Apa itu SPUS? SPUS ni adalah ni. SP Fund SP 500 Syariah. Tu meaning dalam 500 company tu tak semua kita boleh invest. So dia select yang mana yang patuh syariah saja. So dia dah cut. So Zul invest yang inilah. So kalau automatic anda invest ni, automatic anda akan terdedah dengan company-company 500 ni. Ataupun anda tak suka nak beli 500, nak beli satu-satu ataupun nak beli spesifik sendiri. Contoh nak beli Nvidia sendiri, nak beli Microsoft sendiri. So bila nak beli tu, sama juga, tunggu saja ni RSI ni oversold daily dah, anda boleh masuk. Masuk tengok. Contoh Microsoft. Microsoft itu kita tengok adalah bullish, tapi disebabkan ada huge drop tu, dia dah buat satu gap lah. Ini. So kita nampak itu Microsoft bullish. Iaitu yang ni. Daily ni oversold. Contoh. Daily oversold naik, rejection. Sama juga ni. Oversold naik, kadang-kadang tiba ada gap. Terus harga bawah ni. So itu bermakna kita nampak keep buat lulas tu. Kalau anda dah beli kat kawasan ni, anda tak salah tu DCA sajalah. DCA. Sama juga stok ni Microsoft, anda dapat asset. So nanti naik. So RSI oversold ni daily ni rare lah. Rare nak berlaku. So anda boleh grab opportunity. Sama juga kat mana-mana. Dia punya analysis hanya dia pakai daily lah. Daily RSI oversold. Oversold saja walaupun dia pump, position tu consider good position untuk anda kata masuk position lah. Kemudian make sure anda invest untuk long term. Kalau untuk short term boleh juga, tapi short term tu anda kena turun down, tengok daily oversold, trade di 4 hours menggunakan 4 hours. Kalau 4 hours dah overbought, larilah. Okay, so rasa itu sahaja untuk pagi ni. So apa nanti kalau ada pertanyaan, type di ruang komen bawah. So kali ni market, sorry lupa pula. DSY, so nak tengok DSY, so kenaikan tu nampak adalah DSY saja ataupun dolar saja yang berlaku kenaikan. Seperti mana tu mention itu, dolar ni boleh bounce bila-bila masa saja disebabkan daily RSI dia oversold. Dan di RSI ni almost buat golden cross. So kalau buat golden cross, naik berlaku balik, stok RSI pun berada oversold. Itu bermakna dolar dalam momentum untuk berlaku kenaikan. So yang ni. Sama naik, sama kemungkinan untuk dolar ni akan naik sikit sampai dalam almost ni 100 balik tu something macam ni. So sama nanti dia akan drop balik. Itu tak pastilah, tapi untuk short term memang nampak ada sikit kenaikan. So kenaikan di dolar ni menyebabkan semua aset drop lah. Tapi kalau contoh antara sebab aset drop, tapi macam gold, silver tu kenapa dia drop? Leverage lah, leverage yang terlalu banyak. So ada sharekan dalam Discord channel, sebab tu pun nampak dekat masa review tu nampak dia sharekan maklumat ni. Tu pun tak berkemampuan lah nak dapatkan share ni, dan tu pun bukannya 24 hours untuk kaji market. Tapi tu ada jap. Okey ni, kalau dia sharekan ni masa drop apa berlaku? Gold iris sebanyak 4.1 trilion, silver 1.4 trilion, copper 40 bilion, palladium 65 bilion, platinum 143 bilion, S&P 500 380, Nasdaq 480 bilion, Russell nak sebut 25 bilion, Bitcoin 108 bilion, Ethereum 25 bilion. So meaning untuk hari Jumaat tu adalah hari Jumaat 6.5 trilion dalam market total untuk cross metal saja, equity dan semualah 6 point. Tapi yang paling banyak tengok kat mana? Gold lah 4.1 dan 1.5 untuk kata gold dan silver. Untuk Bitcoin consider sikit lah tu, 108 bilion saja, tapi still lagi drop lah sebab tak banyak dah leverage dekat kata Bitcoin. Yang paling banyak leverage baru ni adalah dekat gold dan silver. So itu adalah sebab apa ada massive drop. So dia ada trigger je lah, trigger sebabkan leverage tu. So kat Bitcoin kan ni tak ada banyak sangat leverage. Yang kata leverage, ada leverage, tapi leverage tu tak adalah posisi yang besar seperti kalau Apple Pump. Di gold FOMO berlaku, so banyak orang tak position untuk expect naik lagi. Bila dah trigger bawah, jadi macam domino lah, satu jatuh, dia trigger yang lain, jatuh. Sebab itulah huge candle kita tengok dekat macam mana silver dan gold ni. Dan salah satu efek lain adalah disebabkan DXY lah. So dia bukan monopoli, dia trigger. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Bye bye.